Ada yang tanya, akaun Emascap ni emas digital atau emas fizikal? Sebenarnya tuan-puan, akaun Emascap ni diwujudkan untuk membantu penyimpan emas yang nak ada emas fizikal tapi mereka takut nak simpan emas sendiri. Pengalaman saya yang lebih 7 tahun dalam simpanan emas, ramai sebenarnya yang takut nak simpan emas sendiri tuan-puan. Walaupun nak simpan 1 dinar yang harganya hari ni sekitar RM2,000. Jadi, akaun Emascap ni menjadi pilihan lah untuk kita simpan dahulu emas dalam akaun Emascap tu sebelum kita keluarkan emas fizikal. Malah tuan-puan, Public Gold ni sangat menggalakkan penyimpan emas dia keluarkan emas fizikal dan bukan simpan sahaja berkilo-kilo dalam akaun Emascap. Okey, berbeza dengan syarikat yang cuma menjual emas digital tuan-puan. Mereka tidak menggalakkan untuk keluarkan emas fizikal dan mereka tak bagi pilihan yang banyak lah dari segi emas fizikal sebab matlamat mereka bukan simpan emas fizikal. Jadi, kalau tuan-puan nak mula simpan emas fizikal, boleh simpan emas di Public Gold dengan mudah dan selamat. Nak mulakan simpanan emas di Public Gold, jika tuan-puan belum lagi ada akaun, boleh daftar akaun tuan-puan secara percuma. Nanti saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.